Tolong saya, cikgu. Bangun, Naim. Bangun, Naim. Saya sama Naim. Bangun macam Naim. Awak. Wah, amazing performance for Mirul Aiman. Itulah. Tapi ramai yang tak tahu tau, Mirul Aiman background engineering. Hah? Seriously? Tak sangka student engineering pun power berlakon. Assalamualaikum dan hai semua, saya Syah. Saya Daya. Hari ni kami nak review seorang pelakon watak utama projek High Council. Siapa lagi kalau bukan Mirul Aiman. Mirul Aiman berjaya menghidupkan watak Fakri walaupun personaliti watak tersebut berbeza dengan dirinya. The role became a turning point in his life kerana watak itu membuka banyak peluang dalam industri hiburan dan give him recognition almost overnight. However, success didn't come easy. Sebelum dikenali ramai melalui High Council, beliau terlebih dahulu menyertai Hero Remaja. Disebabkan komitmen program tersebut, beliau terpaksa extend 1 semester. At that time, beliau masih menyambung degree in Mechanical Engineering di UNICEF. Ketika penggambaran High Council berlangsung, beliau masih bergelar sebagai seorang pelajar universiti. Balancing academic and acting was definitely challenging, tetapi beliau tetap berjaya menamatkan pengajian tanpa gagal ataupun repeat subject. Beliau juga pernah berkongsi perkara yang mendorongnya untuk terus bertahan, iaitu janji kepada ibu bapanya untuk mendapatkan sebulung ijazah. After fulfilling that promise, kini beliau mahu memberi fokus sepenuh masa kepada kerjaya lakonan. Menjadi seorang anak seni memang passion beliau, but at the same time, beliau sedar bidang kejuruteraan boleh jadi backup plan yang lebih stabil. At the end of the day, apa yang kita belajar di universiti tak semestinya menentukan laluan hidup kita sepenuhnya. The most important thing is the knowledge, disiplin dan experience yang kita peroleh sepanjang perjalanan tu. Next, drop dekat komen influencer ataupun artis yang nak kami review.